Al-Imamul Bukhari rahimahullah umpamanya adalah seorang tokoh besar dalam ahli sunnah. Apabila dia menulis kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu tajuk Sahih Bukhari, yang mana tajuk Sahih Bukhari ini dia satu kitab jami'. Kitab-kitab hadis ni dia ada nama-nama dia. Kalau sunan, hadis, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum. Kalau jami', dia adalah kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Jadi Imam Bukhari namakan kitab dia tu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Jami' sahih, dia nak himpunkan hadis sahih sahaja. Kemudian Al-Musnad, dia letakkan sanad bersambung daripada dia sampai kepada Nabi SAW. Al-Mukhtasar, yang ringkas, min umuri Rasulullah SAW, daripada urusan ataupun arahan-arahan Nabi SAW. Wa sunanihi wa ayyami, dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan penceritaan berkenaan dengan kehidupan harian Nabi SAW. Imam Bukhari memang nak himpunkan hadis-hadis Nabi dalam bab yang menyeluruh. Dalam bab yang pertama, Imam Bukhari letakkan satu kitab yang menceritakan tentang kepentingan wahyu. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab bermula wahyu. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Nak beri isyarat, tidak bermula agama kalau tidak bermulanya wahyu. Agama ini bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, maka bermulalah syariat Islam ini. Bermulalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi apabila dia letakkan sebagai kitab yang pertama, Kitabu Bad'il Wahyi, kitab bermulanya wahyu, Imam Bukhari letakkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis Umar bin Khattab, hadis yang merupakan hadis gharib. Hadis gharib mutlak yang cuma datang daripada jalur Umar, menceritakan tentang niat. Oleh kerana itu pengkaji-pengkaji hadis yang datang kemudian, mereka mengkaji apakah munasabah, apakah kesesuaian Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam bab ni. Macam tak ada kaitan. Kitabu Bad'il Wahyi, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahyu itu bermula kepada Nabi, tiba-tiba cerita bab niat. Al-Imam, antaranya saya tak ingat antara Kirmani ataupun Ibn Battal ataupun yang lain, mereka cuba untuk kata Imam Bukhari tersilap ni, sebenarnya hadis ni di luar daripada bab, sebagai mukadimah. Jadi ada sebahagian yang mensyarahkan Sahih Bukhari, dia meletakkan hadis ini di luar daripada bab, sebagai mukadimah dulu sebelum masuk bab. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia mengatakan sebenarnya Imam Bukhari memang sengaja meletakkan hadis ni dalam bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Nabi SAW. Memang sengaja diletakkan dalam bab tu. Memang sengaja diletakkan bagaimana bermula wahyu. Kerana apa? Kerana wahyu ini ada tiga. Wahyu ini berkaitan dengan tiga perkara. Yang pertama, wahyu berkaitan dengan amal fizikal kita, salat kita, haji kita, puasa kita memerlukan bimbingan wahyu. Yang kedua, wahyu berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, zikir kita, bacaan Quran kita, lafaz-lafaz yang kita nak ucapkan, semuanya berkaitan, ada pergantungan dengan wahyu yang mesti kita jadikan wahyu itu sebagai rujukan. Dan yang ketiga, wahyu ini berkaitan dengan apa yang terbuku dalam jiwa. Salat tidak akan menjadi sah jika tidak ada niat di dalam jiwa. Ibadat-ibadat tidak akan menjadi ibadat yang berpahala kalau niat kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Bukhari nak bagi tahu kat kita, wahyu ini bermula dan ia berkaitan dengan salah satu benda yang paling penting yang menjadi core untuk agama, iaitulah niat. Dan niat ini sebagaimana ia baik pun, ia tidak akan memberi kesan tanpa ada keimanan yang terbuku dalam jantung hati kita. Maka sebab itu niat berada di jiwa, iman juga berada di jiwa.
maka bermulanya wahyu itu ialah dengan kita perbaiki iman yang berada dalam jiwa dan juga perbaiki niat yang sama tempatnya dengan iman, iaitulah jiwa. Dari Imam Bukhari rahimahullah, oleh kerana dia letakkan bab ni ataupun hadis ni dalam bab pertama, dia juga nak jadikan hadis ni sebagai satu teguran untuk dia. Dia nak jadikan hadis ni sebagai satu peringatan untuk dia. Kalau kita baca dalam hadis 40, kita akan dapati hadis ini menceritakan tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niat, Nabi menceritakan tentang niat. Kemudian Nabi menceritakan tentang niat kalau kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dihitung kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya kerana inginkan dunia ataupun kerana ingin wanita yang dinikahi, yang ingin dinikahi, maka hijrahnya bergantung kepada apa yang dia niatkan. Itu lafaz penuh bagi hadis ni. Tapi Imam Bukhari oleh kerana dia nak jadikan hadis ni sebagai peringatan untuk diri dia, maka dia potong rangkap yang kedua daripada hadis ni. Dia cuma kekalkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia buang perkataan wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Ibn Hajar, kerana Imam Bukhari nak jadikan hadis ni sebagai peringatan untuk diri dia. Hei Bukhari, kalau kau tulis kitab hadis ni semata-mata kerana dunia yang kau inginkan ataupun kerana perempuan yang kau ingin nikahi, maka itu semua tidak akan memberikan engkau pahala yang sempurna. Maka ia menjadi satu motivasi pada Imam Bukhari supaya sentiasa memperbetulkan diri. Begitu juga kita dalam agama ni, apabila kita berjuang dalam agama ni, dalam dakwah ini, kita kena selalu diberikan teguran dan teguran. Dulu saya sebut tentang abasa wa tawalla, tentang kisah bagaimana Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Datang seorang orang buta yang bertanya kepada Nabi SAW waktu Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar Quraisy. Dia buta. Nabi masam muka, Nabi berpaling. Dia buta, dia nampak tak Nabi masam muka? Dia tak nampak. Dia nampak tak Nabi berpaling? Dia tak nampak. Kalau tak ada siapa bagi tahu, dia tahu tak? Dia tak tahu. Tapi Allah rakamkan dalam Quran, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, apabila datang seorang buta kepada dia. Nak bagi tahu kat kita, Nabi SAW juga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang jauh martabatnya daripada Nabi SAW juga perlu bersedia menerima teguran. Menerima dengan jiwa yang terbuka. Kadang-kadang dalam dakwah ni ada tindakan kita yang salah. Ada perkataan kita yang tak betul. Ada yang kadang-kadang kita overreact. Ada yang kadang-kadang kita bertindak, kita tak fikir masa depan ataupun kesan dan akibat. Tiba-tiba datang seorang bagi tahu kat kita, tak betul kau buat benda tu. Kita kena terima dengan jiwa yang terbuka. Kenapa? Kerana perjuangan ini bukan untuk mengangkat nama diri sendiri, tetapi untuk mengangkat syariat, mengangkat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.